Bila kita kembali kepada persoalan tadi, bila Bilqis benar-benar berada di hadapan Nabi Allah Sulaiman selepas peristiwa penyingkapan kedua-dua betisnya tadi, maka ketika itulah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam menyeru dan mendakwahkannya kepada Islam. Dan inilah apa yang telah disepakati sebelum ini tentang pandangan daripada Imam Mujahid yang mengatakan bahawa Bilqis ini benar-benar memeluk Islam hanyalah selepas peristiwa dia memasuki istana kaca, bukanlah sebelum peristiwa ataupun hal tersebut berlaku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita masih lagi membahaskan ayat yang terakhir di dalam surah An-Naml, iaitu tentang pengkisahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan penguasa Sabak, iaitu merujuk kepada Ratu Bilqis. Di dalam surah An-Naml merujuk ayat yang ke-44, yang mana di dalam edisi sebelum ini kita sudah membahaskan beberapa pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat ulama berkaitan ayat tersebut. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membahaskan kembali beberapa lagi pendapat dan pandangan-pandangan daripada ulama masih lagi merujuk kepada ayat yang sama, iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk surah An-Naml ayat yang ke-44, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila laha adkhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan insya-Allah kita akan mengemukakan pandangan-pandangan dan pendapat daripada ulama yang keseterusnya berkenaan dengan ayat yang dibacakan tadi. Merujuk kepada pandangan pertama pada malam ini ataupun pandangan ketiga secara keseluruhan, kalau dikaitkan dengan edisi sebelumnya, adalah datang daripada Al-Imam Hasan Al-Basri, yang mana kita sedia maklum bahawa Imam Hasan Al-Basri adalah salah seorang tokoh tabi'in yang terkenal dan terkemuka pada zamannya. Apa pandangan Imam Hasan Al-Basri berkaitan dengan ayat ini? Yang mana ketika Bilqis mula memasuki istana
ataupun merujuk kepada istana kaca yang dibina oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia merasa yakin bahawa dia telah memasuki sebuah istana kaca yang jauh lebih besar, jauh lebih megah daripada apa yang dipunyainya sendiri. Merujuk kepada istananya yang berada di Sabak, di kerajaannya iaitu di Yaman. Jadi jelas di sini untuk kita kaitkan dengan pandangan yang kedua sebelum ini, antara tujuan mengapa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam meminta jin ataupun setan-setan membina sebuah istana yang besar daripada kaca, antara tujuannya ialah untuk memperlihatkan kekuasaan, untuk memperlihatkan kemegahan serta menunjukkan kepada Bilqis tentang pengaruhnya yang kuat di dalam bidang kekuasaannya, di dalam kawasan dan jajahan taklukan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan ini telah menyedarkan Bilqis bahawa apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut keistimewaan-keistimewaan yang disebutkan sebelum ini yang dipunyai oleh Nabi Allah Sulaiman jauh lebih gah, jauh lebih besar, jauh lebih berpengaruh daripada apa yang dipunyai oleh dirinya sendiri. Baik, itu adalah pandangan yang ketiga. Dan pandangan yang keseterusnya, dan saya kira ini adalah pandangan yang terakhir, bukan merujuk pandangan terakhir daripada kesekian pandangan-pandangan ulama daripada kitab-kitab tafsir yang berlainan atau berbeza. Tetapi yang terakhir daripada apa yang dinakalkan daripada tafsir Al-Quranul Azim Imam Abul Fida Ibnu Katsir, iaitu pandangan yang datang daripada Muhammad bin Ishaq, yang mana dalam pandangan yang kedua dalam edisi sebelum ini juga adalah pandangan daripada individu yang sama. Tetapi jalur periwayatan pada pandangan yang kedua sebelum ini datang daripada Yazid Ibnu Rumman. Manakala ini adalah pandangan Muhammad bin Ishaq daripada sebahagian ulama, daripada Wahab bin Munabbih, yang mengatakan bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah meminta kepada setan untuk membina ataupun membuatkan baginya sebuah istana kaca yang besar, yang mana istana kaca tersebut warnanya seakan-akan seperti warna putih, seperti air yang jernih, yang seolah-olah terbuat daripada alatan-alatan yang sebelum ini tidak diketahui oleh Bilqis. Jadi di bawah lantai-lantai kaca tersebut telah dialiri dengan aliran air, iaitu berbentuk air yang mengalir. Kemudian di dalam ruangan istana kaca tersebut telah diletakkan singgah sananya. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam duduk di atas singgah sana tersebut dan beliau dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya yang mungkin terdiri daripada wazir-wazirnya, pembesar-pembesarnya dan orang-orang yang mempunyai kepercayaan di sisi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang terdiri dari kalangan manusia, yang terdiri daripada kalangan jin, yang terdiri daripada burung-burung dan sewaktu dengannya. Dan ketika itulah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mempersilakan ataupun meminta Bilqis mula memasuki istana kaca tersebut dengan ayat yang disebutkan qila laha dkhulis sarh, dikatakan kepadanya masuklah ke dalam istana. Jadi Nabi Allah Sulaiman meminta Bilqis masuk ke dalam istana. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Jadi bila dia memasuki ruang istana, pada pandangannya dia mendapati bahawa dia berhadapan dengan sebuah kolam air yang besar,
Itulah tanggapan Bilqis bila mana reaction tindak balas yang dilakukannya ialah wakashafat an saqaiha, iaitu dia menyingkapkan kedua-dua betisnya. Lantaran apa? Kerana keyakinannya bahawa di hadapannya benar-benar betul-betul dia sedang menghadapi sebuah kolam air yang besar. Dari sudut analisis, kalau kita memperkatakan tentang logika dan rasional, amat jarang berlaku seseorang melakukan reaction ataupun tindakan yang bersalahan ataupun berseberangan dengan apa yang dilihat dan diyakini olehnya. Sebab dia benar-benar melihat seolah-olah seperti sebuah kolam air yang besar dan dia meyakini itulah secara hakikat, dan reaction yang berlaku ialah dia menyingkapkan kedua-dua betisnya. Amat tidak logik sekiranya dia menganggap di hadapannya adalah sesuatu yang berbeza dan tindakannya juga berbeza. Kalau itulah bukan pada tanggapan dia, sudah pasti dia tidak akan melakukan perbuatan menyingkapkan kedua-dua betisnya. Dan inilah yang berlaku. Dan seterusnya, Nabi Allah Sulaiman telah mengungkapkan hal yang sebenar, apa yang disaksikan dan dilihatnya. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Itu sebenarnya adalah istana kaca yang mempunyai lantai yang licin yang dibuat daripada kaca. Kalau kita meneliti kalimah as-sarh dalam bahasa Arab yang dibahaskan oleh ulama-ulama, as-sarh lebih merujuk kepada penggunaannya boleh diletakkan untuk istana ataupun bangunan-bangunan yang besar dan tinggi. Sebagaimana kita boleh ikuti sebagai contoh satu ayat di dalam surah Mu'min merujuk ayat 36. Mungkin ada yang keliru bila sebut surah Mu'min. Surah Mu'min bukanlah surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun satu surah yang tersendiri. Kebiasaannya dalam beberapa versi Al-Quran, surah Mu'min biasa merujuk kepada surah Ghafir. Lebih senang saya menyebut surah Ghafir ayat 36. Wa qala Fir'aunu ya Haman. Maka berkatalah Fir'aun kepada patihnya, iaitu seorang individu yang bernama Haman. Ibni li sarhan. Binakan bagi aku sebuah bangunan yang tinggi. Sarhan. Kalimah sarh juga digunakan di sini. La'alli ablughul asbab. Supaya aku dapat mencapai pintu-pintunya, yakni sebahagian ulama menyebut dia merujuk kepada pintu-pintu langit. Yang mana sedia maklum dalam kisah pada ayat ni ialah Fir'aun meminta kepada Haman supaya membinakannya sebuah bangunan yang tinggi dengan tujuan untuk dia melihat Tuhannya Musa alaihi salam. Itu bukan perbahasan pada malam ini, cuma kita nak sebut perkaitan dan penisbahan yang sama tentang kalimah as-sarh. Bahkan ada ulama-ulama membahaskan as-sarh juga merujuk satu istana yang terdapat di negara Yaman yang dinamakan khusus dengan kalimah as-sarh. Baik. Bila kita kembali kepada persoalan tadi, bila Bilqis benar-benar berada di hadapan Nabi Allah Sulaiman selepas peristiwa penyingkapan kedua-dua betisnya tadi, maka ketika itulah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam menyeru dan mendakwahkannya kepada Islam. Dan inilah apa yang telah disepakati sebelum ini tentang pandangan daripada Imam Mujahid yang mengatakan bahawa Bilqis ini benar-benar memeluk Islam hanyalah selepas peristiwa dia memasuki istana kaca, bukanlah sebelum peristiwa ataupun hal tersebut berlaku. Jadi di sini konteks dia Nabi Sulaiman mendakwahkan, menyerukan Islam kepada Bilqis. Tetapi dalam pandangan dan riwayat ini, apa yang terjadi? Nabi Sulaiman di samping mendakwahkan Islam, dia turut mengecam
tindak tanduk atau perbuatan Bilqis sebelum ini yang berunsurkan kekafiran dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ritual penyembahan kepada matahari, iaitu menyembah sesuatu objek, menyembah sesuatu unsur daripada kalangan makhluk sendiri selain daripada Allah. Lalu apa jawapan atau reaksi yang diterima oleh Nabi Allah Sulaiman selepas mendakwahkan Islam kepada Bilqis? Dan dalam konteks ini Bilqis telah menjawab dengan jawapan seperti jawapannya orang-orang kafir zindiq. Tetapi tidak dinyatakan secara pasti, secara tepat apakah bentuk ucapan, apakah kalimah dan perkataan yang disebutkan. Cuma disebutkan secara umum jawapan penolakan yang diberikan oleh Bilqis seperti ataupun seumpama jawapan-jawapan yang datang daripada kafir zindik. Dan inilah yang menyebabkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam terduduk sehingga Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sujud di atas jawapan tersebut, kerana di sisi Nabi Allah Sulaiman betapa ngerinya, betapa takutnya Nabi Allah Sulaiman dengan jawapan yang diutarakan oleh Ratu Bilqis ataupun penguasa Sabah. Bila tindakan itu yang berlaku ke atas Nabi Allah Sulaiman, maka sekalian pengikut-pengikut daripada kalangan Nabi Allah Sulaiman tadi, termasuk daripada kalangan jin manusia dan yang berkaitan dengannya, turut sama-sama sujud bersama Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan ketika Nabi Allah Sulaiman mula bangkit kepalanya daripada sujud tersebut, maka dia mengucapkan, celakalah kamu, apakah yang telah kamu katakan tadi? Dan dari perkataan ini menyebabkan Ratu Bilqis terkejut. Dia menjadi kaget dan seolah-olah menyesali kata-kata ataupun percakapan yang telah dituturkannya sebelum ini. Sesungguhnya aku lupa apa yang telah aku katakan tadi. Dan inilah sebenarnya yang membawa kepada ayat qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya berkata Bilqis, Rabbi, ya Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Apakah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Bilqis? Yang paling besar bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Bilqis ialah bentuk kekufurannya, bentuk kemusyrikannya dari sudut menyembah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyembah kepada matahari. Dan mungkin juga ada keterkaitan dengan jawapan yang telah diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman sebelum ini, boleh kita rangkaikan di dalam kezaliman terhadap dirinya sendiri, wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dan dia juga mengungkapkan, aku tunduk, aku patuh, aku berserah diri bersama Nabi Allah Sulaiman alaihi salam lillahi rabbil alamin, kepada Tuhan, kepada zat yang menguasai sekalian alam. Jadi daripada ayat ini kita dapat menyimpulkan dan merumuskan bahawa Bilqis ataupun penguasa Sabah akhirnya tunduk, akhirnya patuh, menyerahkan dirinya ke dalam agama Allah, menyerahkan dirinya kepada Islam bersama dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dengan cerita yang paling mudah dan ringkas, dia menyambut dakwah dan seruan Nabi Allah Sulaiman untuk masuk ke dalam agama yang diredai oleh Allah, iaitu Islam. Agama yang benar-benar menjadikan seorang makhluk atau hambanya sujud, benar-benar beriman, benar-benar yakin, benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pencipta yang sebenar, inilah Tuhan yang sebenar, inilah pengatur yang sebenar, inilah yang menurunkan hukum hakam dan syariat yang bersesuaian dengan konsep humanity, kemanusiaan yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah itu sendiri.
Jadi daripada ini kita dapatlah merungkaikan beberapa perkara dan masalah yang berkaitan dengan ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Secara rumusan, kita dapat mengikuti satu kisah yang cukup indah dan menarik yang diinformasikan, yang digarap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penghujung dan pengakhiran kisah ini kita istilahkan sebagai happy ending. Bagaimana seorang hamba Allah yang selama ini bergelumbang hidupnya dengan kemegahan, dengan kerajaan, dengan kekuasaannya yang besar, yang dipenuhi dengan sifat-sifat kekufuran dan kemusyrikan, akhirnya tunduk, akhirnya patuh, akhirnya menyerahkan dirinya sepenuhnya totally hanya kepada penciptanya yang sebenar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini kita dapat jadikan sebagai ibrah, sebagai iktibar di dalam kehidupan kita, iaitu kita menjadikan kita sebagai hamba yang benar-benar hanya beriman kepada Allah, mentaati segala bentuk perintah-perintah dan arahannya, dan sedaya upaya untuk menafikan diri kita daripada melakukan ataupun mengerjakan segala bentuk larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah bersesuaian dengan hukum-hukum dan syariat yang diturunkan melalui utusannya yang namanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang mulia. Jadi saya berhenti di sini secara ringkas dan santai. Mudah-mudahan untuk edisi yang keseterusnya kita akan cuba mengupas dan memilih kisah-kisah nabi-nabi ataupun rasul lain ataupun mungkin individu-individu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran semata-mata untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan iktibar di sebalik kisah-kisah tersebut. Dan jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe serta saya ucapkan selamat malam kepada saudara dan saudari semua di luar sana. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmah dan barakah serta kasih sayangnya yang tak terhingga kepada kita semua selaku makhluk-makhluknya yang senantiasa mengharapkan keampunan, kasih sayang dan maghfirah daripadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.